Ada sesuatu yang sedang berlaku di balik tirai pasaran dunia. Harga minyak melonjak tak menentu. Emas memecahkan harga tertinggi sebelum ini. Tapi, soalan sebenar bukanlah kenapa naik. Soalan yang sebenar adalah siapa yang sedang tarik tali? Dan siapa raja sebenar dalam pasaran? Hai guys, selamat datang ke Surat Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak bincangkan topik hangat berkenaan minyak dan emas. Apa yang mendorong turun naik harga ni? Apa yang sedang berlaku dengan pasaran? By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Pada tahun 2025 ni, kita tahu bahawa ketegangan US-China semakin meruncing. Krisis Timur Tengah kembali membara. US dollar pula mula hilang cengkamannya sedikit demi sedikit. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ada dua benda yang trader seluruh dunia pandang sebagai petunjuk arah. Minyak dan emas. Tapi, di sebalik kenaikan harga ini, tersembunyi satu permainan licik. Pada tahun 1973, krisis minyak OPEC berlaku. Seluruh ekonomi dunia lumpuh. Pada tahun 1980-an, emas mula melonjak ke paras tertinggi disebabkan ketakutan inflasi. Pada tahun 2008 pula, Global Financial Crisis. Emas menjadi penyelamat. Harga minyak pula menjunam jatuh. Setiap kali dunia dilanda krisis, satu akan jatuh, satu akan naik. Tapi, ada masanya kedua-dua naik bersama. Dan itu tanda dunia sedang bersedia untuk satu ledakan yang lebih besar. Minyak bukan sekadar komoditi. Ia ialah satu simbol kuasa. Negara pengeluaran minyak yang besar seperti Arab Saudi, Rusia dan US mempunyai pengaruh besar dalam politik dunia. Bila harga minyak naik, semua benda akan naik. Kos pengangkutan, makanan dan tenaga semua akan meningkat, seterusnya menyebabkan inflasi global. Minyak ni ialah satu kuasa senyap. Siapa kuasai minyak, dia akan kuasai ekonomi. Dah beribu tahun, emas digunakan sebagai wang, mas kahwin dan lambang kekuasaan. Bila ada perang, krisis atau kejatuhan mata wang berlaku, emas akan jadi penyelamat. Kalau korang nak tahu, Central Bank Dunia dah mula beli emas secara senyap sejak tahun 2022 lagi. Emas tak bergerak macam biasa. Ia bergerak bila manusia dalam ketakutan. Dan sekarang, seluruh dunia sedang takut. So, siapa sebenar raja pasaran? Minyak ialah raja permukaan. Ia menggerakkan pasaran dalam jangka masa pendek. Tapi emas ialah raja bawah tanah. Ia menyimpan kekayaan sebenar. Dalam tempoh jangka pendek, minyak beri peluang untuk scalping. Dalam tempoh jangka panjang, emas beri perlindungan dan kestabilan. Tapi, bila kedua-duanya naik serentak, ia petanda sistem kewangan sedang goyang. Bila dua raja bangun dalam masa yang sama, itu tanda kerajaan lama sedang runtuh. So, sebagai seorang trader, apa maksud semua ni? Korang boleh siap sedia sebab ini semuanya petanda. Perhatikan korelasi antara SAU-USD dan US Oil. Bila bergerak selari, cari ketidakseimbangan untuk peluang entry. Fahami pergerakan berita geopolitik. Minyak cepat terkesan dengan ketegangan Timur Tengah. Emas pula sensitif dengan ucapan Fed. Jangan fokus satu instrumen saja. Belajar gabungkan analisa multi-asset untuk lihat big picture. Trader yang bijak bukan cari signal di carta, tapi cari cerita di sebalik carta. Sebenarnya kalau korang nak trade melalui technical semata-mata, dua benda ni tak susah mana pun. Ni antara strategi yang saya praktis. Bila minyak buat breakout tapi emas stagnan ataupun sideways sahaja, fokus untuk scalping minyak. Bila emas breakout dengan news besar tapi minyak sideways, cari peluang entry untuk swing emas. Bila kedua-duanya ranging ataupun balance, bersedia. Letupan price yang besar mungkin akan berlaku. Ada masa pasaran diam bukan kerana ia tenang, tapi kerana ia sedang menyimpan tenaga untuk meletup. Ini dipanggil compression.
Nanti video akan datang saya akan ajarkan korang macam mana nak kenal price compression supaya korang dapat entry ribu-ribu pips. Kesimpulannya, raja sebenar ialah mereka yang tahu membaca permainan kuasa di sebalik carta. Korang boleh trade emas dan trade minyak, tapi jangan trade semata-mata. Trade dengan akal dan maklumat tersembunyi. By the way guys, korang teringin nak belajar trading? Atau dah boleh trade tapi tak konsisten? Join kelas saya secara percuma je. Korang tekan link dekat bawah dan contact admin. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.